korang, nama dia powder foundation. Bila pakai ni tak perlu pakai sunscreen, tak perlu pakai powder, tak perlu pakai foundation. Dia efek dia korang macam kita pakai sulam dak. Memang cantik. Tengok korang ya, memang pakai ya. Okay. Yang ni korang nampak you apply macam ni je. Ini kalau kena air pun, dia tak bercapuk. Dia akan tahan dekat muka. Tengok korang ya. Nampak korang? Senang je. Dia akan ikut skin tone warna kulit kita. Nampak korang? Nampak? Dia akan ikut skin tone warna kulit kita. Ha, nampak korang? Nampak tak? Ni tak pakai. Nampak tak? Dia terus bergebu. Nampak tak? Tak berminyak langsung. Nampak ya? Tidak berminyak langsung. Nampak korang? Tengok Mama zoom dekat-dekat ya. Nampak? Dia tidak berminyak, tidak bercapuk. Yang ni kalau basuh dengan air pun, dia tak tanggal. Okay? So kalau korang yang kulit jenis berpeluh, yang bercapuk tu korang ambil yang ni. Yang ni dia ringan tak? Bila pakai ni macam tak pakai apa-apa. Macam orang macam, kau ni macam nampak cantik tapi macam tak pakai apa-apa. Macam tu korang. Okay? Macam cantik tapi tak pakai apa-apa. Nampak korang? Ha? Kan dia terus nampak gebu. Gini je korang. Dah, tak payah pakai bedak ya, tak perlu lagi pakai bedak. Nampak korang? Ha? Nampak korang? Okey, so kita basuh. Nak demo nak basuh dengan air. Tengok korang ya, Mama jurus dengan air. Nampak? Nampak tak dia tak tanggal? Nampak tak? Kita basuh pun dia masih stay. So kalau korang berpeluh ke, kena hujan ke, nak pergi hiking ke, panas ke, nampak tak korang? Okey? Dia tak bercapuk, dia tak tanggal, dia masih stay dekat muka. Ah, itulah bagus. Ini korang ibarat apa tau? Macam bila pakai ni korang, memang dia tak tanggal. Okey, tengok korang Mama lap muka ya. Mama lap muka pakai tisu. Okey, tengok. Nampak? Dekat tisu pun dia tak melekat. Dekat tisu pun dia tak melekat langsung. Nampak? Dia stay dekat muka. Nampak? Tak bercapuk, tak bertumpuk langsung. Nampak tak korang? Kalau korang nak cuci muka, nak hilangkan, just pakai sabun je. Just pakai sabun macam biasa dia akan hilang. Nampak? Yang ni kalau korang jenis yang nak macam nak kerja kan, dalam kereta, tak sempat nak bersiap, pakai ni je korang. Okey? Ha, gini je. Dah siap. Kalau lepas solat kan, tiba-tiba bos panggil meeting. Ya Allah, ambil ni korang, sapu-sapu, sambil lari anak tu, dah siap muka. Nampak korang? Dia gebu. Nampak korang? Nampak? Tak bercapuk langsung ya? Tak bercapuk and then dia sangat mudah rata, tidak berminyak. Yang ni korang, dia akan treatment sekali kulit kita. Maksudnya bila pakai, macam kenapa kulit aku makin cantik ni? Jeragak makin pudar, parut makin pudar. Rupanya tak sedar. Yang ni rupanya dia treatment. Tengok ya. Dia ada SPF 35. Nampak? Okay? Nampak 10 gram. Powder, best skin. Dia akan bantu untuk dapatkan skin kita, skin yang cantik. Yang ni dulu, ini packaging lama tau. Okay? Now kita ada packaging baru. Isi sama tapi lebih praktikal. Okay? Ada cermin. So mudah bawa untuk travel. Yes, ini packaging baru. Ya, bila pakai ni korang, kalau korang tak kena panas teruk, setakat macam pergi kedai makan, pergi nak pergi naik bas kan, okey dah. Kenapa? Sebab ni dia ada SPF 35, tak perlu pakai bedak. Lepas solat, tak payah nak pakai foundation, nak pakai bedak, nak pakai sunscreen. Nampak? Pakai ni pun cukup. Okey? Yang ni